Hai, apa khabar semua? Selamat jumpa lagi bersama saya. Okey, pada hari ni saya nak sharing lagi keadaan-keadaan di Arab Saudi Arab Saudi ni kalau dia orang punya kenderaan kan rata-rata kan takkan ada yang nak modified letak kepak lah, letak itu, letak ini lah, letak stiker macam-macam. Apa yang ada daripada kilang macam tu lah dia orang kekalkan. Contohnya macam ni. Kat sini dia orang boleh pakai rim besi, letak cover rim daripada awal kereta tersebut dibeli sampailah ke sudah. Sampai sudah dia orang pakai. Tak nak tukar-tukar sport rim ni. Tak ada nak tukar bentuk tu, bentuk bunga, bentuk macam-macam bentuk tak ada lah. Macam tu lah sampai ke sudah. Dan stiker-stiker kat kereta yang pelik-pelik, lampu warna-warni ni semua. Kira apa ke tak ada. Kereta tu design dia cantik daripada awal sampai ke sudah dia orang pakai cantik. Kalau tidak dia orang pakai lah sampai ke sudah. Tak ada nak berubah dah. Apa yang kilang bagi itu dia orang pakai. Ini Toyota Vios ni sama. Pakai ring kompang, letak cover rim, pakailah sampai ke sudah. Pakai je. Tak tahu buka dah. Itulah dia. Tayar kecil. Tayar kecil lah. Tayar 14 dah sampai ke sudah. Tak ada nak tukar-tukar lah. 14 sampai ke sudah. So kalau kereta tu nak cantik, daripada kilang lagi kena buat dia cantik. Kalau dah kemudian tu dia orang tak nak tukar lah. Apa yang kilang bagi itu yang dia orang pakai. Tak ada nak tukar-tukar Sorry, tak ada. Tak ada nak tukar-tukar Kekal sampai bila-bila. Okey, seterusnya kita tengok pada Toyota Vios ni tengok rim ni. Dah karat, cat. Rim dia tak tukar-tukar mula-mula sampai ke sudah. Kalau dah karat cat dengan skru dia cat. Dia orang pakai kereta tu sampai habis. Tak akan ada tukar Awak tengok rim dia, tak akan ada tukar punya. Pakai sampai ke sudah. Tak ada nak modi-modi, tak ada nak letak skirting semua, tak ada. Bukan satu kereta saya tengok, banyak kereta semua macam tu. Ni Hyundai ni kan. Awak tengok kemek-kemek ke apa ke tak kisahlah kereta Korea ni kan. Awak tengok rim dia. Pakailah rim kompang ni, pasang cover plastik ni sampai ke sudah. Pecah lah. Pakai lagi. Tak ada nak tukar-tukar Tak ada nak tukar-tukar. Nak bagi make up nampak cantik lah, nak buat two-tone lah, tak ada. Dia orang tak kisah pun. Dia orang tak kisah. Sama juga tu ni, macam taxi Kelai ni kan. Rim besi sampai ke sudah. Awak boleh tengok kat Kelai banyak taxi je ni. Korea je tak tahu apa nama dia. Ni kan. Pakai rim besi sampai ke sudah. Okey, pick up macam ni juga Kalau kilang bagi macam ni lah sampai ke sudah Stiker dia sampai ke sudah. Okey, kalau awak tengok sini kereta dia semua standard ni. Ring kompang sampai ke sudah. Stick sport rim tu sama sama lah, tak ada sport rim ni. Kereta kat sini semua standard je. Standard kilang. Tak ada nak modi-modi biasa. Okey, rasanya setakat sini dahulu perkongsian saya pada kali ini tentang apakah perbezaan kereta di Arab Saudi dengan di Malaysia. Setakat sini dahulu, jumpa lagi.